Assalamualaikum. Hari ini pagi 12 hari bulan 6 2012. Ini pokok 5 bali. Belum buah lagi. Ini pokok longan. Tengah berbuah. Berbunga. Pokok naga. Okey, ini pokok naga dah. Ini buah untuk kali kedua. Ini bunga dia. Ini rupa dia. Pokok pandan. Itu bunga dia. Sini kat belakang sana ni tengah buat kebun. Kebun nursery. Ini sayang namanya. Itu buah pokok mulberry. Ini buah dia orang panggil. Pokok ni orang tanam kat apa ni yang bagi ulat setera. Setera suka buat sarang. Daun dia. Pokok batu kucing. 4 minit. Ini buah mangga apple dah kali kedua. Dulu punya banyak bunga semua tadi. Ini insya-Allah kot jadi kot. Tu dah buah kali. Tu. Buah nombor 2. Harap ni semua kekal dah ni. Tadi sekali buah sekilo. Adalah 1-2 inci je pada tanah. Punya lah berat sekilo. Tengok bunga dia macam mabuk. Penuh bunga. Ini pokok buah naga kali ketiga pula ni. Inilah rupa buah naga isi merah. Ni bukan. Itu bukan. Ini bukan buah. Ada sayur kat sana. Kangkung awak tanam. So emergency tu boleh dah. Ni rumah Cikgu Aris. Ni buah kerondong. Ni buah dia tak putus-putus. Ada je. Ni rupa rumah kita daripada belakang. Tengah nak renovate. Jom saya. So pada belakang ni boleh buat 2 tingkap. Tepi ni nak buat sama ada nak buat 3 kot. Ni rupa dia. Mungkin nak buat 3 bilik rasanya. Cakap apa? Walau maaf ni bateri dah nak kong ni. Dia tengah mencari idea. Okey. Semua lain. Sian. Okey, sampai di sana kita ambil yang lain pula.